Assalamualaikum semua bakal-bakal guru. Okey, bila sebut je UKCG, mesti rasakan debaran dia memang stres. Saya faham. Bila dah stres tu, mulalah otak kita ligat fikir, ada jalan senang tak? Dan mesti ada yang terlintas nak guna ChatGPT kan? Nampak macam idea bernas. Tapi, hari ni kita nak bongkar kenapa idea tu sebenarnya bahaya. Jadi, betul lah kan? Anda tengah pening kepala fikir pasal UKCG. Cari jalan pintas, jalan mudah, nak lulus cepat. Normal lah tu, semua orang pun macam tu. Tapi dengar sini baik-baik, untuk UKCG ni, jalan yang nampak paling senang tu selalunya penuh dengan perangkap. Jom, kita bedah siasat satu-satu perangkap ni. Okey, jom kita masuk bab paling penting. Perangkap-perangkap bila guna AI ni. Saya cakap ni bukan nak bebel atau nak bagi ceramah tau, tapi lebih kepada nak kongsi. Macam kawan-kawan, anggaplah ni sebagai satu heads up penting untuk anda. Perangkap yang pertama, dan ini yang paling ketara sekali, perangkap masa. Serius, anda memang tak akan cukup masa. Cuba bayangkan, untuk satu soalan UKCG, anda ada lebih kurang 15 saat. 15 saat je. Dalam masa tu nak kena baca, fahamkan, fikir, lepas tu klik jawapan. Kalau nak buka tag lain, copy paste soalan kat AI, tunggu dia jawab, alamatnya tamat masalah jawapannya. Nak bagi senang faham, bayangkan macam ni. Anda tengah lari pecut 100 meter. Tapi, setiap 10 meter, anda berhenti sekejap, tanya orang sebelah, betul ke arah ni? Agak-agak boleh menang tak? Sampai garisan penamat pun belum tentu. Macam itulah ibaratnya kalau guna AI masa UKCG. Memang confirm akan kehabisan masa. Banyak soalan akan terbiar tak berjawab. Rugi. Okey, perangkap kedua. Yang ni serius sikit. Kita panggil perangkap sistem mata helang. Kena ingat, UKCG ni bukan kuis dekat Facebook tau. Ni ujian psikometrik rasmi. Sistem dia canggih, direka khas untuk pantau setiap pergerakan pelik kita masa jawab. Sistem ni, dia macam pengawas peperiksaan yang paling garang dan matanya tajam. Nampak je anda asyik tulisan di sini, tukar window atau dengar bunyi keyboard ketak-ketik, dia terus flag anda. Ujian anda akan ditanda sebagai mencurigakan. Dan apa risikonya? Keputusan boleh dibatalkan terus. Bayangkan, impian nak jadi cikgu, hangus macam tu je. Na'udzubillah. Sekarang, kita masuk perangkap yang ketiga. Yang ni lebih deep sikit, iaitu perangkap sempurna tapi palsu. Okey, ini benda paling penting anda kena faham. UKCG ni, dia bukan macam ujian sains atau sejarah yang ada satu jawapan je yang betul. Tak. Habis tu, apa yang dia cari sebenarnya? Dia nak tengok personaliti anda. Dia nak tahu konsisten tak anda ni. Dia nak kenal siapa diri anda yang sebenar sebagai seorang bakal guru. Jawapan dari AI memanglah nampak macam perfect, skema, bagus, tapi sistem tu bijak. Dia boleh hidu yang jawapan tu palsu. Sebab apa? Sebab jawapan tu tak ada jiwa, tak ada pendirian. Jawapan robot lah katakan. Yang ni perangkap paling licik, tak konsisten. Dalam UKCG, dia akan tanya soalan yang lebih kurang sama, tapi dia pusing-pusing ayat tu sikit. Tujuannya satu je, nak cek anda ni konsisten ke tak dengan jawapan anda. Kalau anda tanya AI, soalan A dia jawab lain. Soalan A versi lain, dia jawab lain pula. Kantoi. Sistem akan terus cop anda sebagai tak stabil. Itu red flag paling besar dalam ujian ni. Dan yang terakhir, perangkap overthinking atau terlebih fikir. Bila kita asyik bergantung pada AI, kita akan mula ragu-ragu dengan diri sendiri. Betul ke jawapan aku ni? Baik tanya AI. Akhirnya otak jadi jam. Lambat nak buat keputusan. Ingat, UKCG ni nak jawapan yang pantas dan yakin. Kalau asyik fikir banyak, itu tanda tak stabil juga. Okey, jadi kalau bukan jawapan yang sempurna skema tu yang dia nak, habis tu apa sebenarnya rahsia nak lulus ni? Nah, dengar baik-baik. Inilah kuncinya. Rahsia kejayaan UKCG terletak pada minda seorang guru. Cuba tengok perbezaan ni. Nampak tak? Sebelah sini, kita ada cikgu AI. Jawapan dia macam mana? Main selamat je. Tak nak ada masalah, macam nak lepas tangan. Tapi, tengok pula sebelah sana. Cikgu sebenar. Dia berprinsip, dia ambil tanggungjawab, dia tegas. Inilah ciri-ciri yang sistem UKCG tu tengah cari. Kalau jawapan anda nampak macam cikgu AI, automatik sistem akan tolak. Dan ini dia rahsia terbesarnya. Namanya hierarki keputusan guru. Benda ni AI memang tak akan faham. Seorang guru sejati sentiasa akan letakkan murid di tempat paling atas. Nombor 1, paling penting. Lepas tu baru fikir pasal tanggungjawab, integriti dan yang paling bawah sekali,
barulah emosi atau hal peribadi kita. Kalau anda jawab soalan dan susunan ini terbalik, markah pun akan terbalik sekali. Jadi kesimpulannya, inilah dia formula emasnya. Masalah sebenar kenapa ramai calon gagal UKCG bukan sebab tak tahu jawapan, tapi sebab tak dilatih untuk berfikir macam seorang guru. Kunci nak lulus bukan AI, kuncinya adalah latih minda kita untuk jadi cikgu sebenar. Jadi, adakah ini bermakna AI ni jahat, tak boleh guna langsung? Tak juga. AI ni macam pisau. Boleh guna untuk potong sayur, boleh juga untuk benda tak baik. Persoalannya bukan guna atau tak guna, tapi bagaimana nak gunakannya dengan bijak. Okey, ini cara yang betul guna AI untuk UKCG. Dengar betul-betul. Nombor 1, dan ini paling penting, jangan sekali-kali guna masa ujian. Haram hukumnya. Nombor 2, gunakan AI sebelum ujian untuk latihan. Jadikan AI itu macam coach pribadi anda. Caranya, jangan tanya dia, apa jawapan soalan ni? Itu salah. Tanya dia, kenapa jawapan A lebih baik daripada jawapan B? Nampak tak beza dia? Kita guna AI untuk latih pemikiran, bukan untuk dapatkan jawapan bocor. Sekarang, anda dah tahu rahsianya, dah tahu cara yang betul. Apa lagi? Kuncinya adalah latihan. Latihan dan latihan. Latih minda kita sampai ia automatik berfikir macam seorang guru. Dan, saya ada sesuatu untuk tolong anda mulakan langkah pertama. Sebagai hadiah untuk anda yang dah luangkan masa menonton ni, saya nak bagi sesuatu yang istimewa. Untuk bantu anda bina naluri guru yang sebenar, kami nak berikan 60 soalan latihan UKCG secara percuma. Lengkap tau, bahagian A dan B siap dengan penjelasan kenapa satu jawapan tu betul. Ini langkah pertama anda untuk bina keyakinan. Jadi macam mana nak dapatkan? Anda boleh dapatkan 60 soalan latihan UKCG percuma ni dekat link yang ada dekat skrin sekarang. Saya sebut ya, ziply.pk/soalan UKCG. Jelas kan? Boleh pause kejap paparan ni untuk salin link tu betul-betul. Jangan tunggu lagi, mulakan latihan anda sekarang dan buktikan yang anda ada minda seorang guru yang hebat. Selamat maju jaya semua!